Saya terima satu soalan. Adakah emas yang saya beli dengan public gold atau emas yang saya miliki akan dikenakan cukai oleh LHDN atau Lembaga Hasil Dalam Negeri? Jawapannya adalah tidak. Beli emas bersama dengan public gold masih dikecualikan dari cukai. Ini kerana emas sama seperti pelaburan yang lain seperti saham dan juga unit trust tidak dikenakan capital gain tax di Malaysia. Cuma bagi umat Islam, anda diwajibkan membayar zakat 2.5% daripada jumlah simpanan emas anda. Apabila cukup haul dan nisab iaitu lebih daripada 85% gram dan cukup untuk 1 tahun simpanan, anda diwajibkan untuk membayar zakat. Simpanan emas bersama dengan public gold patuh syariah, mudah dan telus. Untuk bermula, anda boleh rujuk link di bio saya untuk daftar akaun public gold anda secara percuma. Saya akan membimbing anda dalam langkah dan juga cara-cara yang terbaik untuk simpanan emas anda.